Pasukan, ada satu virus yang sangat berbahaya, iaitu virus yang dipanggil sebagai virus tikam belakang. Virus tikam belakang ini, dia baik di hadapan kita, tapi dia buat kerja di belakang dengan mencucuk dan mencari peluang untuk menjatuhkan kita. Bahaya virus tikam belakang ini. Salam geng, Tok Cara di sini. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu virus yang boleh menjatuhkan dan meruntuhkan kerjasama dalam satu pasukan. Itu dinamakan sebagai virus tikam belakang. Virus tikam belakang ini adalah satu budaya yang mana segala perkara tidak disampaikan secara berterusan dengan individu-individu yang sepatutnya. Tapi dia ceritakan di belakang. Hatta dalam mesyuarat pun tidak dibincangkan. Dibincangkan di luar daripada mesyuarat. Jadi biasanya kalau sekiranya budaya tikam belakang ni sudah semakin menular dalam satu organisasi, maka sudah pastilah Tok amat percaya yang kerjasama yang satu pasukan itu pastilah akan runtuh dan menimbulkan sentiasa syak wasangka kepada semua orang dalam satu organisasi. Jadi budaya tikam belakang ini sangat penting untuk kita uruskan dan kita mesti elakkan supaya kita sendiri tidak menyebarkan virus yang boleh meruntuhkan kerjasama pasukan ini. Baik, jadi Tok nak cadangkan beberapa solusi praktikal ataupun cara untuk kita jangan jadi virus dinamakan sebagai virus tikam belakang ni ya. Yang pertama apa yang kita boleh buat ya, sekiranya ada sesuatu isu yang timbul ataupun konflik yang berlaku, janganlah kita bercakap di belakang orang tersebut. Maksudnya pastilah dia tidak akan menyelesaikan masalah. Contohnya kita berkonflik ataupun kita ada isu dengan Kamil. Ini Kamilnya lah. Kemudian kita tak jumpa Kamil, tapi kita jumpa Abu yang tidak ada kaitan dengan Kamil. Dan Abu juga mungkin ada persepsi negatif kepada Kamil. Jadi bila kita sampaikan perkara isu ataupun masalah ataupun konflik kepada Abu, sudah pastilah Abu dengan persepsinya yang buruk kepada Kamil, sudah pastilah akan menambah-nambahnya. Dan akhirnya perkara yang kecil boleh menjadi besar. Jadi apa yang boleh kita buat, bila berlaku satu isu ataupun konflik ataupun apa sahaja permasalahan, kita terus berjumpa kepada individu yang kita hadapi konflik ataupun isu bersama. Itu perkara yang sangat penting ya. Jangan berjumpa orang lain. Dia tidak akan menyelesaikan isu ataupun menyelesaikan masalah yang muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula tidak ada masalah. Tapi kita dengar cerita ini daripada orang lain. Ingat, kita jangan jadi penyampai cerita. Kita jangan jadi tok cerita. Bila tok cara seorang je. Tok cerita tak payah. Jangan jadi tok cerita ataupun suka menyampaikan cerita kepada orang lain. Kalau dia yang positif, okey, tak apa, kita sabarkan. Tapi kalau dia berbentuk yang negatif, eloklah kita kunci mulut kita. Kunci mulut kita ni zaman sekarang bukan sahaja di bibir, tapi jari juga. Kita kena jaga sebab takut kita pun berkongsi dekat media-media sosial atau platform yang lain yang boleh menyebabkan menjatuhkan aib ataupun menyebarkan berita-berita yang mungkin kita tidak pasti ataupun boleh menyebabkan orang lain terasa dengan info ataupun perkara yang kita kongsikan. Ingat, jangan jadi tok cerita ataupun penyampai cerita. Yang ketiga, dalam organisasi ya, sangat pentinglah ini kalau kepada para pemimpin organisasi lah. Amat penting untuk pemimpin juga kalau sekiranya dapat satu perkara atau kritikan dan sebagainya, jangan sampaikan kepada anak buah yang lain. Maksudnya, contohnya Kamil ada masalah. Kita sebagai bos, kita cerita pula masalah Kamil ni kepada orang lain. Itu juga menyebabkan virus-virus tikam belakang ini boleh berkembang dengan sangat-sangat subur ya, sehingga nanti takut tak dapat disembuhkan dan menyebabkan organisasi bakal runtuh. Jadi itulah 3 solusi yang Tok Cara rasa sesuai untuk kita praktiskan. Moga-moga dengan 3 solusi ini menjadi anti vaksin kepada virus tikam belakang yang kita bincang pada hari ini. Moga-moga ada manfaatnya dan keberkatannya. InsyaAllah kita berjumpa dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.